So Khazanah Nasional macam biasalah, bila barang tak untung, dia nak tolak atas kepala orang. Dari hari Pos Malaysia dah start ada isu, memang saham dia jatuh sampai sekarang. So 2011 secara rela atau paksa rela, kita tak tahulah. Dia kata okey, DRB Highcom hang beli, which is Tan Sri Syed Mokhtar lah kena jadi savior. Proton pun dia kena beli, Pos Malaysia rugi pun dia kena masuk beli juga. So DRB Highcom beli semua saham Khazanah Nasional. Khazanah Nasional exit macam tu, cuci tangan. Ramai orang yang nampak Pos Malaysia ni rugi je, tengok saham makin jatuh, kedai pun tutup. Tapi pasal apa Pos Malaysia masih wujud? Sebab daripada dua teknik buat duit lah. Satu, dia masih operate 65 pos Ahranu. So orang nak pajak kedai boleh pergi pejabat pos, ada kaunter pajak kedai. Yang tu satu. Tapi benda yang ramai orang tak nampak, dia ada banyak outlet pejabat pos yang beroperasi, yang tak beroperasi, yang dah usang, yang dah buruk, yang bangunan zaman British, bangunan kampung pun ada. Semua tanah tu tanah pejabat pos. So sebab tu mereka layan je kan, tak ada sale rugi pun tak apa, sebab beratus pejabat pos punya tanah mereka dapat percuma. So tengok macam mana boleh dapat free. Oh rupanya Pos Malaysia ni siapa yang wujud? Bukan kerajaan kita. 200 tahun lepas British buat. So mana-mana tanah pos waktu tu British just ambil je lah, buat office, letak bangunan. Lepas tu dia hand over kepada kerajaan Malaysia. So bila kerajaan urus tak untung sangat, dan dia mula jual ke Syed Mokhtar. Sebab tu Tan Sri Syed Mokhtar masih pegang, sebab ada banyak tanah. So boleh jadi sekarang dia cuba fikir dengan tanah kosong ni dia nak buat apa. Dia nak cuba monetize bangunan tu ke. Sebab tu dia test out dengan 50 kedai runcit. Tapi tak jadi, tak apa, tutup orang kedai. Tanah tu masih dia. Dan aset tanah ni sampai tak ada orang fikir lah berapa banyak. Boleh jadi bilion.